Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawanku yang berada di Malaysia. Korang dah bosan ke jalan-jalan kat Malaysia? Kalau tak ada idea nak pergi mana, jom aku bawa korang jalan-jalan ke Batam, Indonesia. Macam aku yang duduk dekat Johor dah ni, memang senang lah. Pagi-pagi keluar rumah aku ambil Grab je, pergi ke terminal feri. Yang terdekat dekat Johor ni ada dua, satu di Pasir Gudang dan satu lagi di Setulang Laut. Yang aku naik ni daripada Setulang, sebabnya bila aku share tiket daripada Setulang compare daripada Pasir Gudang, harga tiket dia lebih murah. Tiket feri ni kita beli online je, senang, banyak option korang nak naik feri apa. Range harga tiket dia masa aku beli ni dalam RM160 hingga ke RM190 daripada Setulang ke Batam. Lepas beli online, sebelum nak naik ni, pagi ni kita kena pergi ke kaunter dulu untuk tukar tiket yang hard copy. Dia akan bagi nanti yang printed. Buku merah ni yang paling penting. Korang nak pergi ke seberang, jangan lupa bawa. Yang mana tak ada lagi, korang boleh buat awal-awal. Tak mahal pun, rasa dalam 200 je untuk 5 tahun punya validity. Dah settle dengan tiket semua, kita tunggu je dia panggil. Bila start buka pintu, boleh masuk pergi ke feri yang kita beli tiket dia. Bila dah masuk feri dah jalan, korang bolehlah berjalan-jalan dekat atas ni. Tengok view keliling. Cantik, nice. Kat sini boleh nampak banyak kapal terbang sebab berdekat je dengan Changi Airport dekat Singapura. Cuma nanti bila feri dah nak bergerak laju dekat laut lepas, dia akan panggil kita masuk sebab dah tak selamat dekat atas ni bila dia bergerak laju. Ombak pun kuat. Sebelum lupa, aku nak pesan mana-mana korang yang rasa mabuk laut, 30 minit sebelum naik feri ni, better kau makan ubat mabuk dulu. Kalau kau tak makan, datang mabuk dekat atas laut ni, turun Batam nanti, spoil mood kau nak berjalan. Untuk pengetahuan, dalam feri ni ada tandas, ada juga orang jual minum-minuman. So, bolehlah minum kalau kau nak. Masa dalam feri daripada Setulang nak ke Batam ni, lebih kurang dalam 2 jam setengah. So, korang boleh plan lah apa yang korang nak buat. Nak tidur ke, nak makan ke, pandai-pandai lah. Lagi satu yang aku nak ingatkan korang, kalau korang pergi ke Batam ni waktu long weekend ataupun cuti, so ramai gila orang kat sini. So korang kena plan lah awal-awal. So kalau sampai sini, korang make sure korang dah ada transportation daripada Batam ni ke mana yang korang nak pergi. Cakap pasal transportation, aku ada nak suggest satu brother ni. Nanti aku share nombor telefon dia. Korang boleh booking dia lah kalau nak. Pada aku recommended lah. Kalau korang nak tahu cerita sebenarnya, objektif aku pergi ke Indonesia ni bukan nak berjalan kat Batam, tapi disebabkan ada cerita di sebaliknya. Kita orang tertinggal feri untuk ke Lingga. Jadi feri daripada Batam ke Lingga hanya ada satu trip je untuk 1 hari. Jadi bila kita dah tertinggal feri ke Lingga ni, kita orang kena sidai lah dekat Batam ni sehari. Inilah cerita dia macam mana kita boleh berjalan-jalan kat Batam sehari ni. Inilah dia. Bang, ni Adi nama dia bang. Bagi nombor telefon bang. Boleh. Bila nak turun kat Batam, 0813 64 767 312. Namanya apa? Okay. Adi. Okay. So recommended lah. Kalau korang nak datang Batam, boleh cari dia. Rate yang dia charge kita orang untuk transportation ni daripada pagi hingga ke malam, RM700,000, bersamaan lebih kurang dalam RM170 lah kalau rate semasa tu. Pada kita orang okey sangat lah, sebab kita orang boleh share satu kereta ni. Kalau nak selesa dalam 4 orang atau 5 orang. Bila ada driver yang macam ni, kita orang dah tak perlu risau dah apa agenda apa semua. Dia akan suggest semua nak makan kat mana, dia bawa. Okay. Dah lepas hantar tu, dia tunggu sampai kita siap. Lepas tu bawa lagi ke tempat lain. Kopi Vegetable. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi O, dia pakai ke serbuk. Rasa serbuk-serbuk dia. Kopi kau sama dia bang dah. Kopi O satu, tepung satu. Fokus bang. Dah minum dah. Selesai makan, inilah dia tempat pertama yang driver ni bawa kita orang pergi. Di Barelang Bridge.
Dekat sini ada view belakang ni, jambatan yang unik. Tempat ni memang ramai pelancong akan datang singgah. Sebab dekat dalam ni ada spot untuk bergambar dengan view berlatar belakangkan Barelang Bridge. Memang cantik tempat ni. Belang Bridge, Batam. Okey, kat sini kita boleh nampak view cantik kat belakang sana tu. Oh, view cantik sini. Boleh nampak jambatan tu, bawah ada tasik. Ada pot lepak kat bawah tu. Ada ferry lalu lagi. Okey, kalau tadi kita berada di sebelum jambatan Barelang Bridge tu, sekarang ni kita berhenti pula dekat jambatan lain selepas Barelang Bridge tu. So daripada sini kita boleh nampak lah view jambatan tu dekat belakang dengan tasik dekat bawah ni. So angin kat sini memang kuat gila lah. Dan untuk pengetahuan, dekat kawasan sini juga banyak kedai-kedai makan seafood. So kalau korang nak try makan seafood ke, lobster ke, bolehlah cari, ada kedai-kedai dekat tepi jalan ni banyak. Lagi satu, dekat area kawasan ni memang boleh nampak ramailah ulat fotografer yang menawarkan servis untuk ambil gambar. Gambar-gambar yang diorang ambil cantik lah. Tapi tengoklah pada keperluan korang. Kalau korang rasa nak, ambil lah, bayar diorang. Kita teruskan lagi perjalanan. Kali ni kita nak pergi melawat, singgah di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Ini adalah masjid yang terbesar di Kepulauan Batam ni lah. Daripada jauh lagi boleh nampak lah seni bina dia yang cantik. Kagum jugalah tengok. Okey, untuk masuk ni korang boleh bawa kasut. Dekat dalam ni dia ada rak penyimpanan kasut. So tak perlu korang letak kat luar ni. Dan dekat dalam dia ni juga ada kawasan dia yang berbumbungkan ala-ala Masjid Nabawi di Madinah sana, yang boleh buka dan tutup. Jom kita tengok kat dalam sekejap lagi. Inilah dia tempat yang aku cakap tadi. Bumbung dia boleh buka dan tutup. Kawasan dalam masjid ni luas gila, besar, cantik dan bersih. Memang tenang rasanya dekat dalam masjid ni. Lepas ni jom kita tengok pula kawasan solat utama dia dekat dalam. Itu dia kubah dia daripada dalam. Besar, tengok warna-warni dia, corak dia. Kagum sekejap lah aku tengok. Cantik. Dah alang-alang sampai masjid. Memang rugilah kalau korang tak sembayang. Ambil uduk, kita solat sunat 2 rakaat. Selesai kita ziarah masjid tadi tu, kita terus pergi ke Puncak Beliung. Okey, tempat ni ada bayaran
dikenakan untuk masuk. Ada beberapa option lah tiket yang kita kena beli, bermula daripada RM90,000 hingga ke RM120,000. Beza dia adalah beberapa permainan ataupun tempat yang kita boleh main dekat atas dia nanti. Okay, jom untuk kita orang ni cukup kita orang beli yang RM100,000 je kot, dari tu kita orang beli tiket ni. So ada satu permainan atau dua yang kita orang tak main lah. Macam ni lah rupa dia tempatnya. Masuk-masuk dekat dalam ni ada decoration macam pokok-pokok sikit. Lepas tu permainan pertama dekat bawah ni ada gelongso ni dia. Dah alang-alang masuk beli tiket, kita layan je lah main apa yang kita orang boleh main kat atas ni. Video. Okey. Tiga dek. Tiga. Air ni free je kita boleh redeem, sebabnya dia dah termasuk sekali dengan harga tiket yang kita bayar tadi. Jom kita sambung lagi berjalan. Banyak lagi tempatnya rupanya kat atas ni. All the way ni banyaklah tempat-tempat yang kita boleh singgah untuk bergambar. Contoh dia macam ni lah. Kalau korang siapa yang suka bergambar tu memang seronok lah pergi tempat-tempat macam ni. Okey, ada option juga kalau korang yang mana tak larat rasa nak mendaki tangga ni, ada juga yang boleh naik macam ATV ke atas ni. Tapi macam mana bayaran ke apa tu aku tak pastilah, tak tanya pula. Contoh dia macam ni lah, dia boleh hantar korang naik sampai ke atas ni. Okey, dah sampai dekat atas ni, macam ni lah dia punya tempat dia. Banyak tempat-tempat untuk bergambar, video, ada naik buaian, ada naik kapet terbang, dan tempat lagi dekat atas ni yang menarik lah kalau nak tengok kan. Korang layan lah video, kejap lagi aku bawa korang tengok satu-satu tempat dia atas ni.
Okey, daripada Puncak Beliung tadi tu, kita terus pergi ke Nagoya Hill. Ini adalah antara salah satu shopping mall yang popular dekat Batam ni lah. Dia ada dua yang besar, salah satu dia ini dan satu lagi tu kita orang tak pergi lah. Sebab driver ni kata ni antara shopping mall yang ramailah orang Malaysia pergi. Kalau pergi Batam tak sah tak pergi ke Nagoya ni, katanya lah. So kita orang layan je lah pergi. Tapi sejujurnya pada aku masih tak boleh nak challenge lah dengan shopping mall dekat Malaysia ni. Tapi ada satu makanan dia ni, dessert dia ni yang aku suka. Sebab dia ada buah nangka, ada apa ni macam kelapa laut dengan avocado. Lepas tu dia letak gula sikit dengan ais. Oh, segar betul dapat makan macam ni. Aku nak menikmati makanan dia ni. Korang tengoklah, jangan terliur sudah. Best seller kosong ekor. Kosong ekor kan? Seekor. Selesai makan, alhamdulillah kita sambung lagi berjalan. Untuk pengetahuan korang, antara yang popular untuk dijadikan buah tangan balik ke Malaysia daripada Batam ni adalah kek lapis. So memang kebanyakannya bila orang pergi ke Batam ni akan beli kek lapis bawa balik Malaysia bagi-bagi pada saudara mara. So ni salah satulah kedai yang ada jual kek batik kat dalam mall ni. Banyak lagi kedai-kedai kecil lagi, tapi kita orang tak pergi semualah. Tapi pada aku sejujurnya kalau nak compare kek lapis Batam ni dengan Sarawak, aku prefer lagi kek lapis Sarawak sebenarnya. Itu pada dekat akulah, korang tak tahu macam mana lah. Sampai ke malam kita orang rasa dah penat. Kita orang cakap dengan driver dah cukup lah, ini je untuk hari ni. Hantar balik kita orang ke hotel. Dan malam ni kita orang rehat tidur. Sambung esok pula. Sampai kita di hotel. Hotel sementara kita tidur malam ni pukul 9 suku waktu di Batam. Okey, sebelum balik ke Malaysia, di Batam ni ada satu kedai makan yang driver recommend untuk kita makan di sini. Style makanan dekat sini, kita masuk, duduk, lepas tu dia akan jamu kita dengan semua lauk yang dia ada letak atas meja kita. So macam mana kita nak bayar tu nanti, kita hanya kena charge dengan apa lauk yang kita makan saja. Yang mana kita tak makan, kita letak tepi. So nanti dia tak kira lah. Dekat sini juga ada martabak Mesir. Martabak ni sedap, siap semua orang bungkus bawa balik Malaysia. Okey, lepas daripada makan tadi tu, kita singgah lagi di penghujung yang terakhir, kedai kek. Kita kat sini beli lagi kek sebelum balik ke Malaysia lah, untuk bawa balik buah tangan daripada Batam. Kek lapis yang dia jual dekat sini, semuanya dia ada sediakan tester. Dia potong kecil-kecil tu, korang boleh try lah satu-satu. Dan korang rasa yang mana rasa berkenan, korang boleh beli. Harga dia okey lah, berpatutan lah. Alang-alang sebelum nak balik Malaysia ni, memang kita orang burung habiskan duit cash semua kat kedai ni. Settle shopping kek-kek ni semua, kita terus menuju ke feri Pelabuhan Batam. Sebelum kita naik feri daripada Batam menuju ke Setulang. Aku rasa sampai sini telah perkongsian aku berjalan-jalan di Batam secara tak sengaja ni. Terima kasih korang lah pada yang semua layan sampai ke sekarang ni video aku. Pinjamkan telinga korang untuk dengar suara aku yang tak berapa nak merdu ni.
Okay, so aku dah sampai dekat Setulang ni. Nak balik ke sarang, ke rumah masing-masing. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Assalamualaikum.